Saya Esther, Notebook LM, pembantu pendidikan AI peribadi anda. Saya Dabni, panduan lengkap untuk guru, pelajar dan penyelidik. Notebook LM ialah pembantu pendidikan AI oleh Gemilan untuk hasil yang fokus dan kontekstual. Berikut adalah langkah pertama untuk analisis dokumen dalam Notebook LM. Cukup mudah, muat naik dokumen anda dan ringkasan automatik akan menjana poin penting dan nota kaji untuk anda. Hello cikgu-cikgu, untuk hari ini saya ingin mengajar ataupun berkongsi sedikit tentang Notebook LM ini. Saya fokus pada infografik dan juga slide deck. Jadi cikgu, saya tak begitu pandai sangat jadi saya hanya berkongsi saja mana setakat yang saya mampu tahu. Kita nak jadikan infografik dan juga ataupun slide kita menjadi lebih menarik. Menarik perhatian pelajar kita, murid kita. Okey, jadi cikgu nampak tak pen ataupun pensel ni? Kita klik sekali. Baik. Kita nampak di sini. Language ini kita pilihan. Kalau cikgu mengajar matematik ataupun berasaskan bahasa Inggeris, bahasa yang lain ataupun bahasa Cina, jadi cikgu tukarlah. Okey, tapi saya fokus pada bahasa Melayu lah. Okey, jadi ini yang kacau, landscape, auto select, ini biasa, standard. Okey, ini infografik cikgu ya. Baik, kita letaklah prompt kita 3D, kartun, teachers and students for higher educations. For higher education. Lepas tu colourful. Letaklah colourful. Okey. Bagi saya ini prompt sudah cukup. Cukuplah, lengkaplah ya. Tapi cikgu macam cikgu contohlah kalau cikgu ajar nak buat nota untuk anak-anak. Cikgu letaklah kartun kegemaran anak-anak kita ataupun pelajar kita suka apa. Apa nama sekarang ini kartun Cocomelon untuk anak-anak kita lah. Ataupun dalam kelas kebanyakannya mereka suka mana, mereka suka kartun apa, jadi kita buatlah prompt kartun apa dekat depan sini sebab ni bahasa Inggeris kan. Power Rangers cartoon for example. Okey, tapi yang ni kita letak kartun cukuplah, apa-apa kartun nanti dia akan keluar. Baik cikgu, kalau sudah kita okey, generate. Kita generate. Nampak tak ni cikgu? Kita generate lah hasil tugas kita. Okey, bila kita klik, okey, hasilnya adalah macam ni. Dia akan keluar macam ni, nampak? Baiklah, ini dia. Ini hasil kerja kita tadi kan, 3D, kita punya prompt tu. Okey, baik, sebenarnya cikgu, tadi kita sebenarnya boleh copy prompt ni. Kita copy prompt kita tadilah yang kita dah type 3D tadi itulah. Kita copy, kita boleh guna prompt yang sama untuk slide deck kita. Slide deck, ini dia slide deck kita tadi. Contohlah kita nak buat slide deck. Detail, okey, ni yang kacau. Language pun yang kacau. Kalau dah ikutlah subjek kita sendiri. Dekat sini cikgu, describe the slide deck you want to create. Jadi kita paste saja dekat sini. Tak payahlah kita kita type sebab kita nak cepat sikit kan. Okey, jadi kalau dah terlepas, terpaksalah kita type semula. Tapi kalau kita sempat copy tadi, kita paste saja dekat slide ini, lepas tu generate macam biasa. Okey, jadi memandangkan saya dah generate hasil kerja saya hanya berkongsi slide saya dekat sini. Okey cikgu, saya nak tunjuk slide saya lah. Ini contoh slide saya, cantik kan? Nampak tak slide kita ni, cantik ni. Tapi tadi saya tak guna students and teachers for higher education. Saya letak kartun saja. Lepas tu saya letak realistic fish. Jadi dia akan keluar macam ni lah. Jadi cikgu, prompt ini kalau kita tak ada idea, kita minta kita minta ChatGPT tolong kita. Apa prompt yang sesuai gambaran di dalam air, contoh.
Jadi dia akan keluarkan idea itu, kita boleh copy dan kita boleh paste dekat sana. Paste dekat ni lah sebelum kita generate tadi. Senang kan? Jadi ni contoh saya punya slide lah. Nampak? Okey. Jadi saya rasa itu saja cikgu. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya dari masa ke masa. Selamat mencuba. Soal jawab berasaskan dokumen. Jawapan disertakan dengan rujukan petikan daripada dokumen asal. Anda juga boleh mendengar audio dari dokumen tersebut. Kelebihan Notebook LM termasuk jawapan bahasa semula sendiri, sejimatkan masa, membantu bina idea dan integrasi Google Workspace. Perhatikan kelemahan ini, kualiti dokumen, konteks terhad dan pastikan akses internet. Era baharu pendidikan masa kini. Alat AI meringankan beban kita semua. Terima kasih. Selamat mencuba Notebook LM. Kami harap anda menikmati. Teruskan eksplorasi.